perjalanan tulisan yang panjang daripada Palawa kepada Kawi dan akhirnya Jawi sebelum tulisan Rumi menjadi arus perdana hari ini. Tulisan Palawa. Tulisan Palawa merupakan sistem tulisan terawal yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno. Ia berasal daripada India Selatan sekitar abad ke-4 hingga ke-8 Masihi dan digunakan oleh kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya. Tulisan ini berasaskan huruf Sanskrit, digunakan untuk menulis pada batu bersurat dan artifak keagamaan. Contoh batu bersurat kedudukan bukit dan batu bersurat Talang Tua di Palembang menunjukkan pengaruh kuat tulisan Palawa. Kewujudan tulisan Kawi sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masihi. Tulisan Kawi berasal daripada tulisan Jawa kuno yang juga berakar daripada Palawa. Ia digunakan di Nusantara termasuk Sumatera dan Jawa untuk menulis bahasa Melayu klasik dalam bidang pentadbiran, perdagangan dan kesasteraan. Kewujudan tulisan Kawi menandakan perubahan budaya dan perluasan pengaruh Hindu-Buddha di alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisan Jawi. Kedatangan Islam ke alam Melayu membawa perubahan besar kepada sistem tulisan. Tulisan Jawi diperkenalkan hasil adaptasi huruf Arab dengan tambahan beberapa huruf baharu untuk menyesuaikan bunyi bahasa Melayu. Tulisan Jawi bukan sekadar sistem penulisan, tetapi simbol peradaban Islam dan identiti Melayu. Ia digunakan secara meluas dalam pentadbiran, perdagangan, surat menyurat diraja serta karya ilmiah dan agama. Sehingga kini, tulisan Jawi dikekalkan sebagai warisan penting dalam sejarah bahasa Melayu. Apabila penjajahan Barat tiba, tulisan Rumi diperkenalkan. Ia menjadi sistem utama selepas kemerdekaan kerana memudahkan urusan pendidikan, percetakan dan komunikasi moden. Namun begitu, tulisan Jawi tetap diajar dan dipertahankan sebagai warisan budaya bangsa. Sistem tulisan yang berkembang ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu sentiasa hidup, menyesuaikan diri dengan zaman. Bahasa Melayu menjadi asas identiti kebangsaan dan lambang perpaduan rakyat Malaysia. Cabaran bahasa Melayu pada masa ini. Penggunaan selanga. Cabaran utama bahasa Melayu kini ialah penggunaan selanga dan campuran kod dalam komunikasi harian. Media sosial mempercepatkan penggunaan bahasa tidak formal dan sikatan yang menjejaskan struktur bahasa. Jika tidak dibimbing, generasi muda mungkin terbiasa dengan bahasa rojak yang menghilangkan keindahan dan ketepatan bahasa Melayu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi turut memberi cabaran yang besar. Bahasa Inggeris lebih dominan dalam sektor korporat dan perdagangan antarabangsa. Akibatnya, bahasa Melayu sering dianggap tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Padahal, bahasa Melayu memiliki potensi besar dalam bahasa serantau yang digunakan oleh lebih 300 juta penduduk di Asia Tenggara. Faktor pendidikan. Dalam bidang pendidikan, cabarannya terletak pada sikap dan penghayatan. Sebahagian pelajar menganggap bahasa Melayu sekadar subjek wajib, bukannya warisan bangsa. Sedangkan penggunaan bahasa yang baik membantu mereka memahami ilmu, berfikir secara kritikal dan menghargai budaya sendiri.
perjalanan panjang bahasa Melayu dari tulisan Pahlawa yang menjadi akar ketamadunan, tulisan Kawi yang mencerminkan keajalan budaya, tulisan Jawi yang menyatukan agama dan bangsa, hingga tulisan Urdu yang membawa bahasa Melayu ke era moden. Setiap sistem tulisan ini bukan sekadar simbol perubahan zaman, tetapi tanda keutuhan jati diri bangsa Melayu yang terus berkembang tanpa melupakan asal-usulnya. Dari Pahlawa ke Kawi, dari Jawi ke Rumi, perjalanan bahasa Melayu membuktikan bahawa bangsa kita kaya dengan sejarah, ilmu dan kebijaksanaan. Setiap tulisan yang diwarisi menjadi batu asas kepada pembinaan identiti bahasa Melayu hari ini. Cabaran yang akan mendatang, namun tanggungjawab kita ialah mempertahan dan memperkasa bahasa Melayu agar terus hidup, dihormati